Benarkah makanan haram akan buatkan akhlak kita semakin buruk? Dengar molek-molek. Makanan haram ada dua. Yang pertama, makanan tu jenis haram. Yang kedua, makanan tu jenis halal tapi duit sumber yang haram. Dua-dua ni kita kena elok. Faham? Makanan hak jenis zat dia haram, macam makan bewok, makan ular, makan babi. Nah, tu haram. Yang kedua, hak ramai umat Islam terlibat, iaitu makanannya halal tapi gaji dia haram. Kerja sebagai tukang tuang arak, umpama contoh, atau dia tipu tanah orang, patutnya duit tu saka paraik boleh ke adik dia, ni tipu boleh ke abang. Ataupun belum mak mati, dia ambil gelang mak dia tu bagi pinjang je. Tapi bila mak dia mati, gelang tu dia kata mak tu bagi ke dia. Tu duit yang sumber yang haram. Faham tak lagi? Duit tu kalau makan sama macam makan babi kok. Pokoknya sama haram. Akibat orang yang makan haram sangat berat. Di dalam dunia segala amalannya tidak diterima. Dalil Nabi kata, orang yang makan haram, daging dia tu layak di dalam neraka. Kullu lahmin nabata min haram fannaru aula bih. Setiap tubuh yang membesar sebab ada makanan haram, maka layak di dalam api neraka. Khalifah yang pertama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dia kata, la yaqbalullahu salata ahadikum ma fi jawfihi haramun. Allah tidak akan terima satu semayang pun orang yang dalam tubuh dia ada makanan yang haram. Siapa kata? Sayyidina Abu Bakar. Bukan Haji Abu Bakar driver taksi. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang Nabi kata iman dia lebih berat daripada iman penduduk Madinah. Betul tak? Tak? Jangan main tipu-tipu harta orang. Seronoklah masa kita dapat tipu tu. Kita tipu dalam akaun, dalam apa, dalam buku, dalam ni, boleh kita beres, orang tak tahu. Kita pun pergi haji tidak diterima. Sebab kaedah kita bila solat tidak diterima, amalan lain pun tidak diterima. Sebab solatlah kunci bagi amalan lain diterima. Faham? Kerana Nabi kata wa in soluhat soluhasa iru amalih. Jikalau semayangnya molek, maka barulah molek amalan yang lain. Maka jadilah akhlak kita buruk. Kalau akhlak molek pun Tuhan tak terima kerana makan yang haram. Dan makanan haram macam tadilah, tepatnya dalam neraka selama mana dia makan haram.